Tuan-tuan, kita tengok satu persatu. Nabi SAW diutuskan ke belum? Utus dah, habis dah. Utus dan telah pun wafat sallallahu alaihi wasallam. Tasik Tabariyah ni tasik di mana? Buka YouTube, balik lagi buka YouTube, tulis dalam bahasa Arab Buhairah Tabariyah. Tak pandai, tulis Sea of Galilee. Tasik ni ada di Israel. Adalah. Yang Dajjal sebut ni bukannya ada di angkasa lepas, ada di atas muka bumi ni. Dajjal kata satu hari tasik itu akan mula surut dan ketika itu aku akan keluar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni bukan tujuan nak menakut-nakutkan. Tuan-tuan boleh tengok tasik itu hari ni bagaimana setiap tahun dia mengalami kesurutan dan kekeringan. Tiap-tiap tahun. Kadar air dalam tasik Tabariyah, Sea of Galilee itu setiap bulan menurun.